Walaupun kecil guys, korang nampak tak? So bila on, nampak dia ada banyak function guys. Korang tekan je, korang boleh pilih macam-macam. Ultraviolet, kau double click dan lampu depan akan menyala. So kalau waktu malam sangat terang guys. Dan dia ada special function guys. Ada special function yang orang tak cerita kat torchlight ni. So nanti aku cerita. Okay, kau nampak tak? Apa dia ni? Dia ada function glow in the dark guys. Nampak tak? So yang ni aku baru perasan dia ada function ni guys. So korang kena onkan lampu mana-mana dulu, letak di depan lampu, dia akan simpan lampu tu. Okay, ni lampu yang belah tepi dia guys. Okay, so korang tekan lagi, dia ada lampu, banyak function dia guys. Ni UV light. Lepas tu lampu merah, emergency. Ini lampu macam ala-ala polisnya. Ni lampu putih. Yang ni lampu putih blinker guys. Okay, so untuk lampu depan aku akan double click. So korang tengok. So ni lampu paling perlahan sekali. So korang tak pernah nampak. Okay, yang ni yang kedua. Yang ketiga. Ni keempat. Okay, ni paling terang guys. Nampak tak? Depan tu. Sampai depan guys, nampak? Walaupun kecil guys. Okay guys, so kalau korang berminat nak ada satu, aku recommend korang grab satu guys. Silap saya bilang korang dapat lagi murah pada aku dapat. Okay, korang tengok dekat beg kuning tu, berapa korang dapat?